Sekarang ni ikut macam saya. Kita tengok bawah kaki. Kalau dia jejak, ada manusia. Kalau tak, hantu. Satu, dua, tiga. Kopi. Dia orang lah. Kau tunduk nampak apa? Nampak je. Aku macam mana boleh nampak koding? Bijak, ini semua salah kau. Kalau bukan sebabmu, kita tak keluar kampung. Dah. Sepatutnya Bijan, kita kena siasat. Kita jangan tuduh melulu. Betul. So selama ni semua orang kampung ingat Fifi hantu dan adik kembar Fifi ni jelmaan. Ya, betul. Semuanya silap sebab kami adalah kembar seiras ya. Orang putih kata identical twins. Ni, Pak Den, dia ni yang buat kita takut.